Hebat sangat kau tamadun Melayu ni. Tang mana hebat? Abang mai. Seni bina rumah. Rumah Melayu. Siapa ada rumah Tok Nyang dah lama-lama, cuba masuk tengok. Kalau masih elok lah, kalau sengit jangan masuk, runtuh. Apa rasa? Sejuk kan? Pasal apa sejuk? Ventilation system. Ventilation system kan? Kebanyakan rumah ada lantai jarang. Rumah orang dulu-dulu kan lantai jarang. Tahu lantai jarang tak? Lantai jarang. Lantai jarang tu buat apa? Kencing tengah malam? Bukan. Ada orang yang takut hantu kencing kat situ. Orang mati, orang beranak, orang sakit semua mandi kat situ kan. Itu satu fungsi dia. Fungsi sebenar apa? Aircon vent. Laluan angin, laluan udara. Itu sebabnya orang dulu bila hangat dia nak tidur kat lantai jarang. Sebab laluan udara. Orang lah kita buat tak ikut angin dah buat rumah. Lepas tu bubuh aircon. Bubuh aircon. Aircon kompresor pula bubuh belakang, hangat rumah orang belakang. Orang belakang kata aku pun pasang juga, halau kat dia balik. Memanglah aircon kompresor tu exhaust pipe, exhaust fan dia tu panas. Orang dulu tak payah aircon. Dan dia nak buat, dia tentukan. Kalau Cina ada feng shui, orang Melayu dia ada perkiraan laluan angin macam mana. Rumah masjid, kapal pelayaran. Ini tamadun kita. Ilmu ni hebat. Tapi masalah kita tak tahu. Kita tak kaji dan kita tak kisah. Lepas tu kita gaduh, Melayu hilang di mana?